Okey, ini kali pertama kami Persatuan India Muslim bersama dengan HRD Corp sebab bulan Ramadan ini kami mendapat peluang untuk mensampaikan barang-barang bantuan raya. Alhamdulillah. Saya sekarang ini saya nak mengucap terima kasih kepada Dato' Wira Saul telah memilih Persatuan India Muslim mensampaikan barang-barang dapur. Ramai hari ini 100 keluarga. Alhamdulillah. Esok ada lagi? Esok kita ada lagi. Esok pun 100 keluarga juga. Lepas itu kita petang esok pukul 4 kita ada mengedarkan nasi biryani juara berbuka puasa. InsyaAllah. Masjid Negeri. So, dari 200 orang tu berapa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Okey. First thing dia dapat 5 kg beras. Dengan dalam sampul itu ada duit raya lah. Duit raya. Kenapa Persatuan India Muslim ambil pendekatan untuk bagi bantuan? Ini mesej ini yang cukup bagus. Yang ni bulan Ramadan ni, bulan mulia ni, semua masing-masing nak cari pahala. Jadi ini satu platform untuk persatuan dengan semua ahli jawatankuasa saya telah membantu untuk menjayakan program ini. Mana pilih keluarga? Ni kami ada biro. Kami biro ketua itu Encik Jabrullah. Jabrullah dia yang urus semua. Jadi setiap tahun kita masa tu sampai kita cari mereka akan datang. Mereka tahu setiap tahun kami akan beri bantuan. Tapi setiap tahun kami terhad saja. Tapi tahun ni alhamdulillah dengan hari ini 100, dengan besok 100, dan akan datang 23 hari bulan kita buat ke Masjid Cina 50. Alhamdulillah. Dalam di Masjid Cina itu kita beri barang dapur lah. Hari ini kita beri beras dengan duit raya. Tujuan utama maksudnya untuk membantu golongan yang tak bantu raya. Ya betul. Yang ini kita nak bantu golongan asnaf, saudara baru, yang ada juga setengah OKU. Jadi itulah tujuan kita. Ada ramai sana di Surau Uzur, jadi mereka tak boleh buat kerja. Jadi itulah yang setelah kita nak membantulah mereka. InsyaAllah. Program sebegini dah berapa banyak Persatuan India Muslim di Ipoh ni dah buat? NGO ini masing-masing dia buat. Masing-masing bila kita dapat tahu satu dua, bila ada jumpa kita tahulah. Mana yang tak jumpa kita tak tahu siapa yang buat. Tapi kebanyakan di luar sana kerajaan pun ada bantu juga. Seperti macam kita NGO, saya tahu dalam 2-3 NGO lah yang memberi bantuan. Tapi kalau PRIM sendiri, kalau ni dah berapa banyak? Setiap tahun Ramadan mesti bagi bantuan, mesti bagi nasi semua tu kan. Adakah benda tu macam sekadar nak nama atau memang? Satu lagi, ini cukup bagus ni Christine. Okey, bulan puasa, bulan mulia ni, hari itu imam masjid bagi tahu, imam masjid dah bagi tahu, bila kita sedekah RM1, dia punya ganjaran 70. Dia punya pahala 70. Jadi itulah kita nak rebut, nak bulan puasa je kita nak buat untuk bantu untuk asnaf, bukan untuk nama. Itulah kita punya tujuan. Tapi terpaksalah bila kita nak bagi, ramai kita jemput, jadi semua orang dapat tahu. Jadi itulah, bukan untuk kita buat untuk publicity. Jadi selain daripada kerajaan yang bagi bantuan kepada golongan P40 ni, jadi peranan NGO macam Persatuan India Muslim ni bagaimana melihat penting dalam untuk membantu golongan susah? Golongan susah ni di luar sana ramai dia B40, tapi ada yang setengah tu dia segan nak datang, tapi dia keluarga tu dia masih hadapi masalah kewangan. Jadi kadang ada setengah dia dah datang keluar tu dia segan. Jadi kita melalui kita dapat tahu dari kawan-kawan, jadi kita pergi tengok, kita ambil dia nama, kita akan berilah. Itulah kita. Tapi kebanyakan tak tahulah macam mana kerajaan akan urus, kita tak tahulah. Tapi inilah kita punya cara yang kita sampailah. Ada sepatah boleh bersama SU boleh bagi tahu.
Ada apa? Pejabat promo jemput orang untuk datang besok untuk berani je bang. Nak pakai untuk promo. Sampai bang. Okey. Warga Perak datang beramai tu. Okey. InsyaAllah besok Prim telah anjurkan program nasi biryani juara berbuka puasa. Jadi warga kota dijemput datang. Jadi kita tak nak buat macam tahun lepas yang kita edarkan awal. Jadi tahun ni kita tetap pukul 4. Tetap pukul 4 kita akan mulai edar. Tapi risau, kami telah sediakan 5,000 pack. 5,000 pack. So kita akan mula pukul 4. Tetap pukul 4. Jadi bersama dengan Masjid Negeri.